Okay guys, kita nak jalan-jalan dulu dekat Taman Jepun. Ni Taman Jepun Hari tu kita pergi China. Hari ni kita pergi Jepun. Nampak dekat Ipoh macam-macam ada. Ni sekitar kawasan Taman Jepun. Tu apa tajau. Nama macam dek. Ni apa tajau. Nama ya. Tok peta ya. Dini kita. Kita buat dini. Tok plan. Tok main gate. Jom kita jalan. Kita mula dari sini. Kita ada pulau. Pulau. Jalan dulu guys. Tengok sekitar kawasan ni. Negeri Jepun. Kat sana ada tasik. Tak ada kura-kura tak? Jepun. Macam pattern dia. Tengok kawasan dia ni guys. Ni ada tasik tapi kita tak nampak ikan. Tak ada ikan tu. Tengok apa tadi? Potong. Jom. Gerbang. Bayar lo. Kita dah masuk ke negeri Jepun ni dia punya taman. Dah nampak ni pokok ada. Waktu macam ni masih tak ramai orang masih panas. Mungkin dalam pukul 3, pukul 4 nanti baru ada orang kat sini. Biasa orang ambil gambar kahwin dekat sini. OOTD. Gambar kahwin. Macam biasalah kalau Jepun pokok buluh banyak lah ni. Tengok apa yang menarik lagi. Hari tu ada nampak yang orang pakai kostum pakaian Jepun tu. Kita tengok kat mana. Sebelah sana lah. Satu yang dekat sana. Sudah tutup. Mungkin tempat ni akan diselenggara dulu. Jambatan ni pun orang tutup dulu. Jambatan ni no entry. Kenapa masih elok tu kan? Kan? Tapi dia no entry. Kenapa? Masih elok tu. Apa kau pakai? Macam Valentine ni. Tu ikan. Ikan. Ini ikan. Kura-kura.
custom. No. You want no more already. No more biscuit. Kura-kura kan. Halo guys. Jom guys, kita tengok sebelah. Sebelum tu ambil gambar sini dulu. Cepat. Pasang je. Ya. Okay guys, jom kita nak masuk dalam. Dekat sini boleh cut dengan QR saja. Kat dengan QR. Ya. Okay guys. Agak renyah je nak masuk sini tadi ya. Kena bayar dewasa RM7, kanak-kanak tadi RM5 kalau kat sini. Dekat sini baru meriah sikit. Ada replika macam ni. Ni boleh ambil gambar lah kat sini. Gambar ni. Dia berdiri ni ya? Kita nak buat video orang. Aduh, hai. Dia jalan tu. Ni guys, tengok ni. Dia mau lawan kita tu guys. Tengok tu dia mau lawan kita tu. Kita punya pahlawan tak ada, sedang berniaga dekat sana, Meru. Ini dia punya badi. Besar ni.
Bersemut dia guys. Ini main sumo bunyi. Lawan lah, sana. Ha? Lawan. Ha? Main sana. Lawan. Lawan. Cuba Nanti abang. cium. Tengok. Nak. Pak. Lawan lah. Itu. Ha? Ready. Ready sana. Dari mana? Ni ada pengadi. Ni lawan Niki. Ready. Main ular. Cup. Dah. Torii Gate. Apa dia Torii Gate? Jom. Okay guys, dekat sini ada disediakan pakaian kimono, pakaian tradisi Jepun. Kat sini ni. Contoh macam kakak ni pakai. Berapa tu kak? Ha? Baju tu? RM20. RM20 satu ni. satu Satu set ya? Oh. Sekali dengan payung Oh, okey. RM20 guys. RM20 untuk satu set baju kimono. Bawa balik terus ah? Bukan. Dah pakai ambil gambar, kita hantar balik sini. Ni ni. Abang pakai pakaian semua lah kalau macam tu. Ha. Nak suruh pakai pakaian semua. Boleh sini selit. Mana tempat dah? Kat sini. Oh. Ini tempat dah. Bukan macam tempat hias Dia buku je. tempat rehat dia. Peluh dia. Ikan-ikan. Itu tanglung, ini ikan. Ha. Ha. Ni. Hari tu kita ini guys, hari tu kita dekat China kan. China dia berasaskan tanglung kan. Dekat Jepun ni dia ada tanglung juga tapi bentuk ikan. Boleh tengok banyak ikan. Tu tanglung ah. Ada Tu? juga tanglung. Okey, start. Ready. Ambil gambar. Tu tanglung. Ni. Ada juga tanglung. Ada juga. Tapi yang ni unik sikit. Mana nak zoom Ikan. ni? Tak boleh nak zoom. Ha? Tak boleh nak zoom. Mana tanglung? Tu zoom. Oi. Tu dia habis tu. Tanglung. Apa tu? Kecil lagi. Ni juga. Atas. Lagi.
Berapa kali 3? Okay, cepat ambil gambar. Nak ambil gambar guys. Yang situ. Kita sambung jalan balik. Ni dekat sini. Berpeluh guys. Panas. Okey. Jom kita nak jalan dekat sana pula. Kat sana ada replika rusa. Ada lagi ni. Apa ni, ikan-ikan ni. Mami tak tahulah apa benda ikan-ikan ni. Jom guys. Tengok. Jom kita round-round. Tengok kawasan ni. Ini taman Koinobori. Koinobori, okey? Bukan Kue Nogori. Kue Nogori, Negeri Sembilan. Ini Koinobori, Jepun punya. Ini apa tu? Hiasan, bentuk ikan. Oh, hiasan. Hiasan dia. Gambar dulu kat sini. Ke pokok buluh ni. Payau lah. Macam mana pula? Ni rusa. Ni rusa pink. Kalau payau sebenar warna coklat. Kasih buah itu. Ha? Kasih buah itu. Kat Sibu warna coklat lah. Ada warna hitam tu. Pakai coklat, pakai kertas ke? Ha? Pakai kertas ke? Pakai ni? Apa kata ha? Pakai semen. Kat mana? Pokok apa? Pokok apa ni ada buah lah? Pokok apa? Oh, ada buah dia. Ni buah dah masak tu. Tu ada ke satu buah. Cantik macam betul punya. Ni pula dekat bawah ni.
Jangan lalang abang. Sini ya. Kamu ni si wong kecil ni. Ya. Nah, Okey guys, kita dah habis jalan-jalan dekat sini, dah ambil gambar semua. Sekarang kita nak balik rehat. Habis untuk minggu ni. Minggu depan kita pergi mana? Nantikan minggu depan. Okey. Jangan lupa subscribe, like, komen channel Induk Laut Family. Nanti akan datang kita akan buat konten dekat tempat lain. Tempat yang best punya. Betul lah. Apalah. Kan kita sudah balik. ini ada peniaga juga. Dia pergi beli dulu guys. Dia beli Milo. Jaga guys. Peluh basah.